Ma, kalau Mama nak berdamai dengan Papa, bukan macam ni tau cara dia. Kau dah buat perkara yang memalukan, masih nak bising-bising kat sini, ya? Kau cakap aku bising tu. Okay, fine. Aku mengaku. Aku mengaku memang aku goda Cik Wan tu. So what? Dan kau, tak payahlah nak pura-pura baik depan aku. Kau pun sama je. Kau ni memang dasar perempuan tak tahu malu. Haris, I nak you bagi I. Ya. Kalau you tak bagi I duit, I janji I akan kacau keluarga harmoni you ni sampai bila-bila. Sudahlah, Ma. Sudahlah. Pergi je lah. Jangan malukan diri dah. Elisha. Anak-anak ada tidur ke? Dah. Tapi Elisha tu mata bengkak lagi dari menangis. Aduh, saya ni yang jadi mak tiri pun dah susah hati abang. Bang, abang ingat lagi tak insurans yang abang belikan untuk Tasha dengan Elisha waktu Elisha lahir? Ya. Kalau boleh, putuskan bahagian insurans Tasha, bagi semua duit tu dekat dia. Saya tak kisah ke? Memang asalnya abang belikan untuk dia kan? Buat apa nak jealous? Lagipun dia tu tinggal seorang-seorang kan? Cerai atau tak, hidup dia masih susah. Hati sayang ni betul-betul macam bidadari lah. Sayang cuma tak nak Syah menangis lagi. Siapa je nak tengok mak sendiri hidup susah kan? Abang ikut cakap sayang.